Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo geng, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Fiduh is back. So welcome to Fiduh channel. Nampaknya Fiduh sekarang ni buat comeback geng, buat comeback. Jadinya aku akan try lah untuk orang kata try aktif lagi lah YouTube ni kan. So aku rasa macam agak lama juga tak aktif kan buat video ni. Dalam aku rasa lebih kurang dalam 2 tahun lebih lah. So kepada subscriber aku biarpun sikit tak banyak, so terima kasih lah sebab setia lagi dengan aku punya channel ni. So aku sekarang ni aku nak try aktif balik kan. Sebelum tu aku nak bagi tahu reason sebab apa aku rehat sekejap daripada YouTube hari tu. Sebenarnya sebab anak aku sakit, anak nombor 2 aku sakit. So boleh dikatakan tiap minggu tiap minggu dan sikit tiap bulan akan ada check up dekat hospital lah. Bukan sekadar check up, memang kena admit ward. Kira anak aku ni dia kena sakit dia macam thalassemia juga, kurang darah, tapi nama penyakit dia bukan thalassemia lah. Tak dapat kena pasti lagi apa penyakit sampai sekarang. Cumanya bila umur dia dah meningkat ni, dia dah tak perlu nak masuk darah lagi lah. Alhamdulillah lah. Sebab dia punya HP dia tu memang low gila. Memang tahap patutnya kalau orang dewasa HP 2 dia dah collapse, tapi dia steady lagi. Alhamdulillah. Itu sebab pertama. Jadi aku terpaksa slowkan lah untuk lepas tu sebab kedua, dalam masa anak aku sakit dia juga, aku kira dapat panggilan lah untuk sambung belajar dalam setahun. Tu pause dulu lah aktiviti ride aku, apa-apa aktiviti lah, pergi bercuti ke apa. So aku terpaksa pause dulu. Jadi aku memang fokus untuk aku study lah dalam tahun lepas. So bila aku dapat panggilan study tu, aku jual segala instrument aku, macam kamera aku ni, GoPro dengan aku punya Insta. Tapi yang aku dapat belajar ni bukannya full time, part time sebenarnya. Kiranya aku kerja waktu pagi dan aku continue kelas waktu malam. Dia bukan kelas online tau, dia kelas fizikal. Okay, jadinya bila aku dah jual segala aku punya equipment, aku punya kamera, aku punya segala apa-apa lah, jadi memang aku tak ada senang cerita, tak ada alat lah, tak ada aksesori equipment untuk aku buat video lagi. Dalam masa sampai pun memang aku tak ada follow ride lah, dan aku pun tak ada pergi mana-mana. Jadinya sejak pada tahun ni aku dah beli balik aku punya barang-barang. So untuk aku buat motovlog balik. Okay, jadi aku tunjuk dekat korang macam mana setup baru untuk motovlog aku ni. Okay, so ini aku punya DJI Osmo Action 4 lah. Sebab sebelum ni aku pakai GoPro 9, tapi dah aku jual tu aku angkat yang ni. Sebab yang ni bagi aku cukup lah pakai yang ni. Memang lah dah sekarang ni dah ada keluar 5 lah, 5 Pro lah kan. Tapi buat masa ni aku pakai yang ni je lah. Sebab aku rekod pun pakai 180p je kalau untuk helmet ni. Okay, sebab apa aku suka pakai Action 4 ni, tengok sebab dia punya quick lock dia, sistem apa, ekosistem dia lah, tuan-tuan. Aku cabut, nampak dia boleh macam tu je. Okay, lepas tu contoh aku nak pasang kat aku punya helmet. So ini aku punya apa, helmet mount punya ni lah. Macam mana aku pasang dia, aku dah standby siap-siap. Dia punya quick lock dia ni aku dah standby dalam 5 kot. Untuk aku letak dekat sini, chest mount. So aku just cabut je, aku letak, settle. Senang lah, tak perlu nak skru lagi dah. Okay, itu je reason sebab aku ambil Action 4. And gambar dia kalau setakat ni aku rasa okey lah, memang sangat okey daripada 9 hari tu aku pakai. So investment berbaloi lah. Ni sekarang ni aku tengah pakai DJI Osmo Action 4 untuk aku rekod. Lepas tu yang kedua aku pakai ni lah, Insta360
X3. Dan aku belum ada niat lagi lah untuk upgrade kepada yang paling latest ni, yang baru kan. Dengan kata padu. Dekat helmet ni aku pakai mic Sony. Mic ni kira okey sikit lah. Daripada sebelum ni aku pakai Komica ni dia macam pecah sikit. Yang Sony ni pun dia ada pecah juga, tapi paling kurang dia lebih clear lah daripada Komica. So ini aku punya helmet. Dan aku punya helmet jenis flip up. So mic aku letak dekat bahagian dalam ni. Okey geng, jadi begitulah sedikit aku punya setup baru untuk motovlog. Baru pun, nak kata update baru pun tak baru juga. Kira nak kata out-to-date pun tak, bukan out-to-date juga. Okey geng, aku nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak lah dekat korang yang mana subscriber aku yang masih belum unsubscribe aku. Even dah lama dah tak aktif, tapi masih kekal. Biarlah orang kata pasif ke aktif ke, still ada. Okey, sebelum aku gerak dulu, ada pemberitahuan yang aku nak beritahu kat sini kepada pengguna Yamaha R25. Untuk tahun ni kita ada gathering Yamaha R25. Ia akan berlangsung pada 27 hari bulan 7. So dia punya venue dia apa semua dekat mana, korang boleh tengok poster ni. Okay, so kalau untuk korang join, korang boleh contact Presiden Sahabat Atupai. Okay, so sampai di sini sajalah video untuk kali ini. Semoga kita bertemu kembali di masa akan datang. Terima kasih. Ciao.